Bayangkan sebuah alat logam kecil kira-kira sebesar kotak kasut hanya dengan memutarkan satu tombol. Alat ini mampu menunjukkan pergerakan matahari, bulan dan planet serta meramal bila gerhana akan berlaku. Ini bukan teknologi moden. Alat ini dicipta lebih 2100 tahun lalu. Namanya Antikythera Mechanism dan hari ini ia dianggap sebagai komputer analog pertama dalam sejarah manusia. Penemuan yang mengejutkan dunia pada tahun 1901, sekumpulan penyelam span dari Greece menemui sebuah bangkai kapal purba berhampiran pulau Antikythera. Antara patung dan serpihan kapal, mereka menemui satu ketulan logam berlumut berwarna hijau. Pada mulanya, ia disangka besi rumput biasa. Setahun kemudian, seorang ahli arkeologi bernama Valerius Stais menyedari terdapat gear kecil di dalam ketulan tersebut. Penemuan itu mengejutkan para sarjana kerana teknologi bergigi seperti ini dianggap mustahil wujud pada zaman kuno. Namun, kajian lanjut membuktikan sebaliknya. Fungsi sebenar mesin ini, Antikythera Mechanism, digunakan untuk mengira pergerakan matahari dan bulan, menjejak kedudukan beberapa planet, meramal gerhana matahari dan bulan, menyusun kalender dan kitaran masa. Ringkasnya, ia ialah mesin untuk mengira masa dan pergerakan langit. Ia begitu mengagumkan. Di dalam mesin ini terdapat lebih 30 gear angsa halus yang disusun dengan ketepatan tinggi teknologi mekanikal. Penemuan ini membuktikan bahawa manusia tamadun lama bukan sekadar ahli falsafah tetapi juga jurutera dan pencipta teknologi yang sangat maju. Antikythera Mechanism bukan sekadar artifak purba. Ia adalah bukti bahawa dunia silam pernah mencapai tahap kemajuan jauh lebih tinggi daripada yang sering kita bayangkan.